Hai, selamat datang. Okey, saya tahu apa yang anda mungkin fikirkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Apa benda yang nak dijelaskan lagi? Yelah kan, itulah benda pertama yang kita belajar. Tapi, pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir, kenapa ia betul? Bukan setakat, 1 apple tambah 1 apple jadi 2 apple. Bukan cara tu. Maksud saya, dari segi logik yang tak boleh kita pertikaikan langsung. Hari ni kita akan selami logik yang tersembunyi di sebalik fakta matematik yang paling asas ni. Dan percayalah, ia jauh lebih mendalam dan menarik daripada yang kita sangka. Jadi, jom kita mulakan. Ini kira macam peta perjalanan kita lah untuk hari ni. Mula-mula, kita akan persoalkan sesuatu yang kita rasa macam, alah, benda biasa je. Lepas tu, kita akan cuba bina nombor dan operasi tambah tu dari kosong. Macam kita yang cipta matematik ni buat pertama kali. Dah ada asas yang kukuh, barulah kita bina pula operasi darab. Kita akan tengok juga apa yang istimewa sangat pasal nombor sifar dengan 1 ni. Dan akhir sekali, kita akan sambungkan semua peraturan-peraturan formal ni balik kepada dunia sebenar yang kita faham. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama. Mempersoalkan benda yang jelas. Kenapa pula kita nak buktikan benda yang semua orang dah tahu? Macam buang masa kan? Sebenarnya tak. Sebab dalam dunia matematik, kejuruteraan, sains komputer, malah fizik, setakat rasa betul tu tak cukup kuat. Bayangkanlah kalau kita nak bina jambatan yang selamat atau program software yang tak crash, kita perlukan kepastian yang 100%. Inilah masanya kita beralih dari sekadar gerak hati kepada satu set peraturan asas yang tak boleh dipatahkan. Kita tengok 3 fakta ni. 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 darab 1 sama dengan 1, 1 darab 0 sama dengan 0. Ini semua benda yang kita dah hafal sejak tadika lagi. Ia rasa macam sebahagian daripada alam semula jadi. Macam mana kita tahu matahari terbit di timur? Kita terima je benda ni tanpa soal sebab ia jadi asas untuk semua kira-kira yang kita buat setiap hari. Tapi, inilah soalan utamanya. Macam mana kita betul-betul tahu benda ni benar? Bukan setakat rasa ia benar. Soalan ni bukan main-main tau. Ia adalah perbezaan antara sekadar menerima sesuatu sebagai fakta dengan betul-betul faham dari mana datangnya fakta tu. Dan langkah ni sangat-sangat penting kalau kita nak bina apa-apa saja sistem yang kompleks dan boleh dipercayai. Jadi, ada 2 cara untuk kita faham benda ni. Sebelah kiri, kita ada intuisi. Ini cara kita belajar masa kecil. 1 blok tambah lagi 1 blok dapat 2 blok. Senang nak nampak, senang nak faham dan ia rasa betul. Sebelah kanan pula, kita ada formalism. Ini cara orang dewasa atau pakar berfikir. Di mana matematik ni macam satu permainan yang ada peraturan yang jelas dan tak boleh diubah. Setiap langkah, setiap jawapan, semuanya boleh dibuktikan hanya dengan ikut peraturan tu. Inilah yang jadi enjin kepada sains dan teknologi moden. Untuk bina sistem formal ni, kita perlukan beberapa peraturan asas atau aksiom. Aksiom ni macam tapak permulaan yang kita semua setuju betul tanpa perlu bukti. Peraturan pertama kita ialah aksiom pengganti. Bunyi macam canggih, tapi idenya simple je. Setiap nombor, kita panggil n, ada satu nombor unik selepas dia, yang kita panggil Sn atau successor of n. Inilah asas logik untuk mengira. Idea satu lagi atau nombor seterusnya. Inilah percikan api yang hidupkan enjin matematik kita. Tengok betapa kemasnya benda ni. Dengan hanya satu peraturan tadi, kita dah boleh bina semua nombor yang kita guna. Kita mulakan dengan 0 sebagai titik permulaan. Nombor seterusnya yang kita panggil 1 sebenarnya cuma nama lain untuk pengganti bagi 0 atau S0. Nombor seterusnya pula, 2, ialah pengganti bagi 1 yang juga bermaksud pengganti kepada pengganti bagi 0 atau SS0. Jadi, setiap nombor tu sebenarnya cuma satu rantaian langkah yang jelas bermula dari sifar. Okey, sekarang kita dah tahu macam mana nak bina nombor. Jom kita masuk bahagian 2. Dekat sini, kita akan cipta peraturan untuk gabungkan nombor-nombor ni. Sebab ada nombor saja tak cukup kan? Kita kena tahu macam mana nombor-nombor ni berinteraksi. Jadi, kita akan mulakan dengan operasi yang paling asas, tambah. Inilah dia 2 peraturan yang mentakrifkan keseluruhan operasi tambah. Peraturan pertama, peraturan asas, X tambah 0 sama dengan X. Senang je kan? Maksudnya, tambah sifar tak ubah apa-apa pun. Ini jadi sahur kita. Peraturan kedua, peraturan rekursif, X tambah SY sama dengan SXY. Yang ni nampak macam pening sikit. Tapi sebenarnya, ia sangat bijak. Maksudnya macam ni. Kalau nak tambah dengan nombor seterusnya,
Apa yang kita perlu buat ialah buat penambahan macam biasa dulu, lepas tu baru ambil langkah seterusnya. Ia pecahkan masalah besar jadi langkah yang lebih kecil. Baiklah, inilah masanya. Kita akan buktikan 1 tambah 1 sama dengan 2 guna peraturan yang kita dah setuju tadi. Tak ada lagi cerita Apple atau blog, hanya logik semata-mata. Jom kita mulakan dengan apa yang kita nak buktikan. 1 tambah 1. Langkah kedua, kita tukarkan nombor 1 kepada definisi formal dia. Kita dah belajar tadi yang 1 tu cuma nama lain untuk pengganti bagi kosong ataupun S kosong. Jadi ungkapan 1 tambah 1 sekarang dah jadi S kosong tambah S kosong. Setakat ni okey lagi kan? Sekarang langkah paling penting. Kita akan guna peraturan rekursif tadi, X tambah SY sama dengan S darab XY. Cuba kita bandingkan dengan ungkapan kita. S kosong tambah S kosong. Dalam kes ni, X kita ialah S kosong yang pertama dan Y kita ialah kosong yang dalam S kosong yang kedua tu. Peraturan tu cakap kita boleh ambil S dari nombor kedua, bawa dia keluar dan letak kurungan pada yang lain. Jadi, S kosong tambah S kosong pun bertukar jadi S kosong tambah kosong. Kita cuma ikut resepi je, tak perlu teka-teka. Okey, sekarang tengok apa yang ada dalam kurungan. S kurungan S kosong tambah kosong. Ini sama macam peraturan asas penambahan kita. X tambah kosong sama dengan X. Jadi, S kurungan S kosong tambah kosong boleh kita pemudahkan jadi S kosong je. Ungkapan kita sekarang dah jadi makin ringkas. S kurungan S kosong. Dan inilah dia langkah terakhir. Apa benda S kosong ni? Ia adalah pengganti bagi kosong. Dan ikut definisi yang kita buat masa awal-awal tadi, itulah nombor 2. Jadi, kita dah berjaya buktikannya. Kita dah tunjukkan 1 tambah 1 memang sama dengan 2. Bukan sebab kita rasa ia betul, tapi sebab ia adalah kesimpulan logik yang tak dapat dielakkan dari peraturan yang kita dah tetapkan. Mantap! Kita dah buktikan 1 tambah 1 sama dengan 2 dari akar umbi. Sekarang, dalam bahagian 3, kita akan gunakan asas penambahan yang kukuh ni untuk bina operasi seterusnya. Darab. Sebenarnya, pendaraban ni hanyalah cara ringkas untuk kita buat penambahan yang berulang-ulang. Macam tambah tadi, kita ada 2 peraturan juga. Peraturan asas, A darab dengan sifar sama dengan sifar. Ini logik kan? Apa-apa nombor darab dengan sifar memang akan dapat sifar. Peraturan rekursif pula mentakrifkan darab guna tambah yang kita dah faham. Ia cakap macam ni. Untuk darab A dengan nombor seterusnya, S dalam kurungan B, kita cuma perlu darab A dengan B dulu, lepas tu tambah satu lagi A pada jawapan tu. Inilah sebenarnya maksud tambah berulang yang kita belajar kat sekolah. Tapi sekarang ia dalam bahasa formal yang tepat. Jom kita buktikan 1 darab kosong sama dengan kosong. Yang ni senang sangat. Kita cuma perlu rujuk balik peraturan asas pendaraban. A darab kosong sama dengan kosong. Peraturan ni betul untuk sebarang nombor A. Jadi, kita cuma gantikan A tu dengan 1 dan terus kita dapat jawapannya. 1 darab kosong sama dengan kosong. Selesai. Ia betul sebab kita dah takrifkan ia macam tu dari awal. Sekarang untuk 1 darab 1 sama dengan 1 pula. Jom kita ikut satu-satu. Langkah 1, kita mulakan dengan 1 darab 1. Dan macam biasa, kita tukar 1 yang kedua tu kepada definisi formalnya. 1 darab S kosong. Langkah 2, sekarang kita guna peraturan rekursif darab. A darab SB sama dengan A tambah A darab B. Ungkapan kita pun bertukar jadi 1 tambah 1 darab kosong. Langkah 3, tengok dalam kurungan tu. 1 darab kosong. Kita baru je buktikan tadi yang jawapannya kosong kan? Jadi, ungkapan kita jadi lagi mudah. 1 tambah kosong. Langkah 4. Akhir sekali kita guna balik peraturan asas penambahan. X tambah kosong sama dengan X. Yang memberitahu kita 1 tambah kosong jawapannya 1. Siap, setiap langkah kita disokong oleh peraturan yang kita dah bina. Jadi, kenapa kita penat-penat buat semua bukti ni? Adakah ia sekadar latihan logik? Sebenarnya tak. Semua ni mendedahkan idea yang lebih besar dan penting tentang struktur matematik tu sendiri. Dalam bahagian 4, kita akan lihat kuasa sifar dan 1 dan faham kenapa dua nombor ni sangat-sangat istimewa dalam keseluruhan sistem ni. Fakta yang 1 kali 1 sama dengan 1 tu sebenarnya cuma satu contoh kecil untuk satu prinsip yang lebih besar. Nombor 1 ni ada peranan khas dalam pendarapan. Ia adalah identiti pendarapan. Maksudnya, apa-apa nombor pun kalau darab dengan 1 akan dapat balik nombor asal tu. Ia tak ubah apa-apa.
Konsep identiti ni sangatlah penting, bukan saja dalam kira-kira biasa, tapi dalam bidang matematik yang lebih maju macam algebra dan juga dalam programming komputer. Nombor sifar pun ada kuasa istimewanya, tapi ia ada dua peranan yang berbeza. Untuk operasi tambah, ia adalah identiti, macam nombor 1 untuk darab. Tambah sifar takkan ubah apa-apa. Tapi untuk operasi darab, perangai dia lain. Ia jadi penyerap. Maksudnya, ia akan sedut apa-apa nombor yang didarab dengannya dan tukarkan jadi sifar. Sifat penyerap inilah sebabnya kenapa kita tak boleh bahagi dengan sifar. Dan ini semua bukan teori semata-mata. Konsep-konsep ni ada di mana-mana dalam dunia sebenar. Contohnya, dalam programming komputer, kalau anda nak jumlahkan satu senarai nombor yang panjang, anda akan mulakan dengan nilai kosong, iaitu identiti penambahan. Kalau nak darabkan semua nombor tu pula, anda akan mulakan dengan 1, identiti pendarapan. Dalam kejuruteraan, logik dan macam-macam lagi, pemahaman asas macam ni lah yang membolehkan kita bina sistem-sistem canggih yang kita guna setiap hari. Baiklah, untuk bahagian terakhir, bahagian 5, jom kita gabungkan semuanya. Kita akan sambungkan balik semua peraturan formal yang kita dah belajar ni kepada intuisi kita. Kita akan cipta satu cara fikir yang baru yang gabungkan pemahaman masa kecil kita dengan pemahaman logik orang dewasa. Jadual ni tunjukkan hubungan antara idea intuitif kita dengan peraturan formal. Operasi tambah 1 yang kita faham sebagai ambil langkah seterusnya dalam bahasa formal ialah operasi pengganti, SX. Operasi darab dengan 1 yang kita faham sebagai ulangi sekali, terbukti secara formal akan bagi balik nombor asal, dan darab dengan kosong atau ulangi sifar kali secara formalnya terus jadi sifar. Ini menunjukkan yang peraturan-peraturan ni bukan saja logik, tapi ia juga berjaya menangkap intipati pemahaman kita yang paling asas dengan sangat tepat. Saya rasa petikan ni merumuskan semuanya dengan sangat baik. Kebenaran matematik macam 1 tambah 1 sama dengan 2 ni bukanlah sesuatu yang ajaib atau misteri. Ia adalah hasil yang tak dapat dielakkan daripada sistem yang kita bina. Sebaik saja kita setuju dengan peraturan asas, konsep nombor seterusnya, definisi tambah, definisi darab, jawapan yang kita dapat tu adalah satu kepastian, bukan lagi sekadar pendapat atau gerak hati. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Proses yang kita dah lalui hari ini, ambil sesuatu yang nampak jelas dan persoalkan asasnya, sebenarnya adalah satu cara berfikir yang sangat hebat. Cuba fikirkan, apa lagi kebenaran lain dalam hidup anda? Sama ada dalam kerja, kepercayaan atau hubungan yang anda terima bulat-bulat tapi sebenarnya ia dibina atas satu set peraturan atau andaian yang anda tak pernah periksa. Mungkin dengan memahaminya, anda akan temui sesuatu yang baru dan mendalam juga.